Alhamdulillah, ketika kami berada di Damsyik, di sana kami dapat menyantuni anak-anak yatim dalam sebuah program iftar jama'i yang ditaja oleh kami. Alhamdulillah, sumbangan tuan-tuan dan puan-puan berjaya untuk memberi makanan sebagai iftar untuk mereka pada hari tersebut. Di sana kami melihat di hadapan mata kami sendiri balu-balu dan juga anak-anak yatim penduduk Syria. Jadi dalam program iftar jama'i yang kami adakan di Damsyik ini, kami sangat bersyukur kerana kami berjaya untuk menyantuni mereka, dan sebahagian daripada mereka bahkan berjumpa dengan kami selepas tamat majlis makan beramai-ramai dalam iftar tersebut, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia kerana memberikan sumbangan kepada mereka. Jadi saya ingin mengingatkan hadis Nabi Muhammad SAW bahawa siapa yang memberikan makanan sebagai iftar kepada saudaranya tidak dikurangkan walaupun sedikit pahala iftar untuknya. Jadi ini merupakan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggalakkan kita supaya membantu saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan makanan iftar. Apatah lagi sekiranya saudara-saudara kita itu dalam keadaan susah seperti penduduk Syria yang anda lihat dalam video ini. Jadi marilah kita menyumbang di bulan Ramadan yang mulia ini, khususnya di bulan Ramadan melalui MyCare. Semoga amalan sumbangan kita ini mendapat pahala dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.